daripada memasakkan makanan dan menyapu rumah dan menyediakan segala kehidupan dan barang sebagainya. Kerana isterinya yang soleh akan memperbaiki ia akan segala pekerjaan yang demikian. Maka jadi selesailah hatinya dengan berbuat ibadah dan menuntut ilmu, seperti mana kata-kata Sulaiman Ad-Darani, bermula isteri yang solehah itu bukanlah ia daripada dunia yang sia-sia, maka bahawa sesungguhnya adalah ia menyelesaikan bagimu dengan mentadbirkan ia akan pekerjaan rumah tangga dan dapat menyampaikan syahwat sekaliannya. Baik, kita masih lagi membicarakan kelebihan-kelebihan berkahwin. Tujuan-tujuan berkahwin. Yang ketiga, menyelesaikan hati di dalam mentadbirkan urusan rumah tangga. Di dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Fazfar bidzatid din, taribat yadak." Pilihlah kamu perempuan yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Ini Nabi pesan pada kita. Nak kahwin dengan siapa? Cari yang beragama. Siapa yang cari yang beragama, taribat yadaka. Legalah dia. Lapanglah tangan dia. Goyang tangan. Taribat yadak. Untunglah orang ni. Sebab perempuan yang soleh mempunyai beberapa makna. Seperti mana kata-kata Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar di dalam tafsirkan pendapat fazfar bidzati din. Fazfar bidzati din. Apa kata Ibnu Hajar? Yang pertamanya, perempuan yang disebutkan fazfar bidzati din, ialah yang pertama sekali ialah orang itu ialah orang yang beragama. Perempuan itu. Yang kedua, perempuan itu ialah yang mempunyai maruah, yakni adab. Yang ketiga, kata Ibnu Hajar, dia menjadikan kita berteman dan bersetia-setiaan bersama-samanya. Maka siapa-siapa yang mendapat bidzatid din, maka dia telah mendapat separuh daripada nikmat dalam dunia ni. Yang pertama kata Ibnu Hajar, apa dia yang dikatakan orang yang beragama? Perempuan yang bidzatid din, yang mempunyai tabiat, yang mempunyai pahaman agama dan melaksanakan agama. Dalam bahasa kita, perempuan yang solehah. Sebab tu yang mana belum kahwin lagi, kalau jumpa perempuan yang solehah, jangan duk lepas. Kalau jumpa perempuan yang baik, jangan duk lepas. Tak lawa tak? Buat macam mana hak tu nak kita apa? Ambil. Kahwin dengan sebab agama, semua dapat. Atau salahkah saya kahwin dengan sebab cantik? Tak salah. Tapi korang dapat cantik saja, silat-silat cantik dia pun tak dapat. Orang lain duk dapat. Tapi kalau kahwin dengan sebab agama, semua dapat. Yang kedua, apa dia bidzatid din? Orang yang mempunyai maruah, mempunyai adab, mempunyai akhlak. Agama saja tak cukup. Baik lelaki, baik perempuan. Kena cari hak nombor dua pula. Akhlak, perangai, adab, maruah. Kalau harap serban je besar, jubah meleret, perangai buruk tak payah. Janggut panjang pergi ke pusat, kedekut amat, tak payah. Kopiah 24 jam, ceramah 24 jam, kedekut. Berongoi, tak payah. Pasal apa? Tak berakhlak. Yang ketiga, kata Ibnu Hajar, menjadikan setia. Berteman, susah senang bersama. Susah senang bersama daripada mula menikah sampai sekarang. Susah dan senang bersama. Maka orang ini dipanggil sebagai bidzatid din. Fazfar. Maka kata Nabi, pilih orang macam ni. Baik, salah satu tanda-tanda perempuan yang soleh, yang solehah, laki-laki yang soleh, ialah menyelesaikan masalah rumah tangga. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan,
Orang Melayu ni penuh dengan adab. Orang Melayu ni penuh dengan rahsia di sebalik sesuatu perkara. Tujuan di sebalik sesuatu perkara. Contoh, dia kata jangan duduk tidur atas bantai bisui. Padahal bantai cepat letak kepala. Yang hampir letak punggung hang buat apa? Maka tak nak bagi duduk, katalah bisui, tak jadi duduk. Jangan tuan-tuan tanya pula. Ada dalil? Ini masalah. Ada dalil ke tak boleh duduk atas bantai ni? Dia jadi. Padahal itu nama dia adab. Itu nama dia bijak. Mai duk bagus punya duk tidur, kaki duk lipat. Tidur macam tu. Mati mak lagi. Padahal mak ni mesti mati, dengan anak pun mati. Pasal apa yang tak bagi tidur kaki duk bersilang tu? Tak ada adab. Tambah pakai kain plekat sependa, tak pakai pula. Kok nampak benda lain. Itulah orang Melayu kita. Serupa lah. Orang Melayu kita ni, dia penuh dengan rahsia. Saya cerita dah dulu. Masjid mana kah? Saya pergi ceramah di Sarawak. Dia bagi saya kayu tas. Dia bagi kayu tas. Dia kata ambil kat ustaz. 2 batang. Lebih kurang besar sikit pada jari kelingkin kita. Satu saya hantar kat mak mertua di Kedah. Satu saya simpan. Pak siapa bagi kat mak mertua? Kat mak ustaz tak bagi. Mak mati nak bagi apa? Bagi kat mak mertua. Pak saya rumah dia tepi bendang. Ulang selalu masuk. Saya kata, mak kalau ulang masuk, mak tunjuk je. Satu hari masuk sungguh. Tunjuk kayu tu. Bila tunjuk, lembek sungguh ulang. Tak melawan apa dah. Tegak apa pun dah. Kepala dia apa pun duduk benar. Angkat, pergi buang. Sumpahan dia. Orang tua-tua kita ni tahu. Sumpahan dia. Pantang dia. Ni sumpahan dia kena yang tu lembek. Supaya ikan keli. Susah nak mampu ni. Nak katok payah. Nak katok tak gamak. Nak siang lagu mana. Tak mati-mati ni. Buh garam mati. Serupa saya. Mereka tanya ustaz. Lembu ni liang. Saya nak korban payah. Saya kata susah apa? Ambil kicap. Ambil kicap. Bagi dia minum. Nak bagi dia minum pada dia liang. Kalau gitu. Bubuh dalam. Hak sos botol plastik tu. Buh tu dia tutup. Picik ke dia. Kena atas hidung, dia baik. Dia jilat, ngak-ngak, kita tunjuk botol tu, dia diam. Tu senang, bukannya susah. Yang tuan-tuan duk panggil bomba tu, siapa? Satu truk datang, nak perubah lembu. Padahal dia ada sumpahan dia. Ustaz, kalau kayu tas tak ada, mereka kata belerang. Ada dalil tak Ustaz? Payah. Tanya dalil pula. Kalau tak ada belerang, bawang putih. Hirih bawang putih tu. Ni pi letak kat hidung ular. Dia baik Lepas tu kita pun pindah halam. Masuk kubur tuan. Bawang putih yang duk buat lah tipu tuan. Lah orang tak pakai dah kayu tas, belerang orang tak pakai dah. Orang pakai begon. Ulak masuk dalam rumah, semua begon, hak hijau. Kena tu dia pening lembek. Ustaz tahu mana? Saya tanya bomba. Ada dalil? Guna begon. Guna begon tak ada dalil. Tanya bomba tu ada dalil. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Han tanya pada orang yang tahu kalau han tak tahu. Pasal mereka yang duk tangkap ulang. Mereka tahu macam mana cara nak jinak ulang. Mereka guna begon hijau. Sebab apa saya jawab macam itu? Sebab hari ni orang duk tanya, ada dalil? Pergi berubat jin dengan garam. Ada dalil? Pergi berubat orang masuk hantu dengan lada hitam. Sebab itu dalilnya ialah tanya pada orang yang tahu.
Itulah dalil. Macam mana hang berubat dengan garam? Oh, saya dulu ada orang masuk hantu, lempak garam dia terus mati terus. Bukan orang tu, hantu tu. Contoh dia. Yang saya buat dengan garam lah. Pakcik pula, pakcik dengan lada hitam, dia tak suka. Lepas-lepas lempak tu, elok. Itulah dalil dia. Tanya pada orang yang tahu. Bukan tanya Nabi ada buat tak? Oh, payah. Macam kita. Nabi ada bakar lemang buat sambut raya. Tak ada. Ada dalil? Tak ada. Itu macam mana nak masak lemang? Tanya pada orang yang tahu. Itulah dalilnya. Fas'alu ahla zikr. Sopalah dalam bab nikah ni. Orang Melayu ni penuh dengan rahsia. Bila nak nikah ni? Lah bulan 6. Kalau boleh ambil hari merdeka. Lagi 3 bulan. Bulan 6, bulan 7, bulan 8. Ambil tarikh merdeka. Saya baru ni duta Uzbekistan main melawat. Duta besar Uzbekistan. Nama dia Dr. Karimuddin Godayev. Dia kata dia tiap-tiap hari duk dengar ceramah saya. Lah, saya tak tahu. Saya tanya faham ke cakap Melayu? Dia kata ada translate. Dia kata tarikh merdeka Uzbekistan. Dia kata dekat-dekat sama-sama dengan tarikh Malaysia merdeka. Punya lama dia main tak ni. Dia seronok. Dia kata dia nak buat konsep pengajian ni di Uzbekistan. Untuk orang tua-tua. Dia ajak saya pergi negara dia. Saya kata tak apa. Bulan 12 dia pergi. Bulan 11 insyaAllah. Orang Uzbekistan pun belum main sekolah saya. Tuan-tuan tak pernah sampai kira plan tadi. Tuan-tuan yang saya muliakan. 3 bulan bertunang. Cuba tuan-tuan tengok. 3 bulan bertunang. Hantaran berapa? Mas kahwin RM100. Hantaran? Hantaran kalau boleh laki 9, kami balas 11. Hantaran duit? Hantaran duit RM6,666. Itu nombor setan tu Ustaz. Tambah satu lagi. RM6,666. Pak siapa yang letak hantaran macam tu? RM6,000, RM5,000, RM30,000, RM10,000. Tak ada pula orang tanya dalil tak? Ada Nabi buat. Nabi bagi tak hantaran? Kahwin dengan isteri Nabi? Bagi. Apa hantaran Nabi? Kadang mas kahwinnya emas. Kadang Nabi bagi hadiah. Hantaran tu hadiah. Apa dia? Bantal. Tu. Bekas ayam. Mau panggil apa macam kita labu. Labu sayung. Sekali tulis pula. Ustaz Kazim kata Nabi bagi hantaran labu sayung. Lagi sekali kena pula. Kita nak cerita bekas ayam. Macam bekas labu ayam. Kita ada simpan ayam. Kita nak terang macam tu. Tapi ada perempuan bengong ni, Ustaz Kazim kata, Nabi makan roti jala. La ilaha illallah. Saya cerita Nabi Muhammad menikah dengan Zainab binti Jahshin. Nabi Muhammad jamu apa? Roti. Yang dicicah dengan, apa yang dimakan dengan kuah daging. Roti itu nama dia syarik. Roti syarik. Roti syarik ni apa? Tepung, pi bubuh atas dia, kuah daging. Macam kita lah, lebih kurang roti jala lah macam tu lah. Yang tu je kita sebut. Ustaz Kazim kata Nabi makan roti jala. Sampai lah tak lah. Bodoh betul. Orang cerita makna roti sarik tu apa? Sekali lagi kalau saya tak terangkan makna dia, sarik tu apa? Curi ke? Nabi Muhammad ni makan banyak roti tuan-tuan tu. Bukan roti tempayan saja. Bukan roti duk uli itu saja. Nabi Muhammad dia makan roti nama dia harirah nama dia. Roti Nabi itu nama harirah. Campur dengan susu, campur dengan apa semua ni. Jadi macam bubur tu. Roti juga. Apa kita ingat Nabi Muhammad ni nak makan roti kering saja. Itu yang hadiah di zaman Nabi. Orang Melayu kita dia letak hantaran. Untuk apa? Nak bagi laki-laki ni faham. Tahu. Ambil berat tanggungjawab hang nak jadi suami pada isteri hang. Sebab ada yang ambil mudah.
Macam mana hantaran tu Haji? Saya bukan jual anak. Bagi mak kahwin cukup. Dengar-dengar yang tu tegak terus dada lelaki-lelaki tu. Panjang tengkok. Oh, lega. Yang orang tua-tua dulu letak nak yang ni sepasang, yang ni sepersalinan, yang ni. Untuk apa? Supaya laki-laki ni bertanggungjawab. Tahu? Tapi bukan minta yang pelik-pelik. Hati nyamuk, 7 dulang, air mata 7 tempayan. Tu gila. Nah, dia kata yang ni nak, yang ni nak, yang ni nak. Belum pergi harap. Ada satu restoran orang Melayu di Madinah, di Mekah. Orang ni terkenal tu. Restoran dia, ni kedai dia ada di sepanjang highway ni. R&R kedai dia ada. Rupanya kedai dia buka di Mekah, di Madinah. Orang Melayu kita. Kalau saya sebut nama dia tuan-tuan kenal. Sebab restoran dia ada dekat R&R. Buka kedai besar di R&R Lebuh Raya. Saya kata, Tuan Haji ada kat sini. Ni saya ajar saya duduk di Mekah menega. Oh, hebat menega sini bukan senang. Dia kata kalau nak untung bukan menega sini Ustaz. Saya tanya pasal apa? Cukai mahal Ustaz. Habis tu yang Haji buka pasal apa? Dia kata nak bagi orang kita, bapak nak makanan orang kita, rasa makanan Malaysia untuk jemaah kita Ustaz. Saya nak bantu pasal orang Malaysia nak dapat makanan kita susah. Larak duk makanan sini arak, chicken mandi, resip mandi je. Saya pun tengok dalam bilik aircon restoran dia. Ramai je dia pun sewa ke apa tu? Orang Minang Ustaz. Oh, orang Arab Minang sini. Dia sewa bilik macam kita lah, bilik syarahan ada, bilik menikah ada. Tu orang mana je? Orang Arab. Kerja apa? Doktor. Boleh tanya aje. Hantaran orang sini, mas kahwin dia mai tak? Oh, kalau kita di Malaysia Ustaz, hantaran mereka belanja ni, kita dapat 4 orang. Kalau di Malaysia lah, dapat 4 orang. Tu dia. Dapat 4 orang, bukan seorang. Mereka sini seorang. Dengan rumah, dengan kereta, dengan hantaran apa semua. Subhanallah. Kalau kita punya belanja di Malaysia Ustaz, belanja mereka di sini, 4 orang kita di Malaysia ni. Kota penuh. Kenapa yang letak macam tu? Tujuan dia apa? Ambil berat. Hang nak jadi lelaki, hang kena sedia. Tapi ada mak bapak dia tak mau buat benda tu. Terpulang. Dia kata Ustaz tak payah hantaran. Menyusahkan orang. Yang pentingnya menikah. Nikah saja bagi emas kahwin. Lepas-lepas tu tuan-tuan. Terpulang pada tuan-tuan. Yang penting tak menyusahkan. Yang penting niatnya apa? Ajak pada laki-laki tu. Hang nak ambil anak aku. Sediakan semua ni. Belajar. Jimat duit. Kumpulkan tanggungjawab. Buat nak bela anak aku. Tak. Saat lagi dia jadi isteri hang. Saat lagi dia kena buat macam-macam kat hang. Nak masak lah. Nak kemas rumah lah pula. Hang pula dapur tak sedia, tilam tak sedia, peti air tak sedia, kusien tak sedia, blender tak sedia, vacuum tak sedia, apa? Lepas tu hang nak suruh anak aku masak kat hang pula. Itu tujuan dia. Satu. Dia suruh kita ni laki-laki bertanggungjawab. Belajar bertanggungjawab. 2. Sejak puluhan tahun yang lepas, kita di Malaysia ni kena pergi kursus kahwin. Zaman tu 90-an mula diperkenalkan. Awal 90-an. Masa tu kursus kahwin 3 bulan. Bagus. Saya masa tu duduk di Mahat Tafiz. Di bawah bangunan Mahat Tafiz saya tu, Dewan Syarahan Masjid. Tiap-tiap minggu tu, penuh sesak orang nak menikah. Kami yang duduk tahfiz duduk tengok yang ni loh, macam-macam jenis orang ni. 3 bulan. Panjang sangat gamak dia. Tinggal 2 hari. Kalaulah dikekalkan 3 bulan kursus, belajar sungguh-sungguh jadi suami, belajar sungguh-sungguh jadi isteri, alangkah bagusnya. Bagus dah yang kita buat tu. Kursus kahwin. Zihar tu apa? Ni dah nikah 10 tahun, zihar tak faham.
Zihar tak faham. Dia kata, ustaz ni, suami saya ni menyamakan saya dengan kakak dia. Jatuh zihar anak ustaz. Oh, sudah. Ni ustaz saya ni balik kerja. Dah harga dengan ustaz pergi minum air dalam peti air. Minum-minum rupanya susu isteri saya. Adakah saya anak susuan isteri saya? Hang berjanggut atas bawah susuan apa pakcik weh? Pasal apa? Pasal tak erti. Balik kepada yang asal. Innamal a'malu bin niyat. Salah satu benda yang menakutkan kita ni tuan-tuan ialah takut dapat isteri, dapat suami yang malas masak, malas buat kerja rumah, malas segala-galanya. Maka benda yang nombor satu yang kita nak ialah balik pada asal. Apa tujuan awak berkahwin? Kalau awak berkahwin kerana Allah, rumah tangga awak diberkati. Tapi kalau awak berkahwin lain daripada niat kerana Allah, susahlah rumah tangga tu. Jadi nombor 3 ni tuan-tuan, kalau kita nak berkahwin itu kerana Allah, insya-Allah mudah urusan rumah tangga kita. Benda-benda yang kecil nak buang sampah tak ada masalah. Ini masalah sampah menggaduh laki bini. Kenapa akak minta cerai? Suami saya tak pernah buang sampah. Dah ustaz, dia duk suruh saya buang sampah depan rumah, lori nak angkat. Takkan dia tak boleh buang, saya dah teruk kerja. Kerja tu tanggungjawab awak. Habis tu buang sampah pun tanggungjawab awak juga. Habis tu tanggungjawab hang apa? Aku semua buat. Ni dialah dia, tanggungjawab isteri. Kita tak kata isteri itu mesti masak, isteri itu mesti mengemas. Tetapi tanda-tanda isteri yang solehah ialah yang buat kerja rumah. Ulang balik. Tanda-tanda isteri yang solehah yang melakukan pekerjaan rumah. Yang menyelesaikan masalah syahwatnya, suaminya. Siapa yang kata tu? Sulaiman Ad-Darani. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ada orang cakap, teruk ustaz no. Apa? Taklah teruk nikah tu yang saya malas nikah. Saya kerja, balik rumah, saat lagi nak layan isteri, nak layan anak. Penat lah ustaz. Mak lagi. Nak pergi masjid lagi. Saya pun AJK masjid. Saya banyak masalah ustaz. Saya penat ustaz. Isteri pula tak faham beleter je. Penat lah ustaz. Anak pula melawan pula. Beranak tiap-tiap tahun pula ustaz. Penat lah ustaz. Saya penat lah ustaz jadi suami. Kalau tahu macam ni saya jadi bujang lagi senang ustaz. Saya malas menikah. Kawan saya tu tak menikah ustaz. Senang hidup dia. Malam-malam lepak kedai mamak. Sabtu Ahad hiking panjat bukit. Senang ustaz. Boring-boring pergi mancing. Saya apa pun tak dapat ustaz. Dengan anak nak masuk sekolah, belanja isteri lah apa semua. Makcik macam mana? Saya macam tu ustaz. Penat ustaz. Beranak lah. Anak lagi, nak jaga laki lagi. Ni dia nak main mak mertua dia pula main. Duk belah mak dia pula lah kata. Dia pula gaji tak apa nak cukup. Makcik duk menega lah. Nasi lemak depan rumah tu. Nu anak pula nu nak nila nak beli nu apalah semua. Tak tahulah. Ni dengar cerita pak mertua dia pun nak main duk sekali juga. Pak mertua makcik pun nak main juga. Makcik penat. Nak kata apa ustaz, sabarlah. Kalau gitu makcik kena buka Quran. Pakcik kena buka Quran. Abang-abang yang penat, abang-abang yang letih, kena buka Quran. Surah apa ustaz? Surah Ar-Ra'du. Dia menjawab persoalan kita ni. Ayat berapa ustaz? Ayat 23. Ayat 24. Sekali tuan-tuan balik rumah buka. Surah Ar-Ra'd. Ayat yang ke-23, ayat yang ke-24. Kata Allah, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim
wal malaikah yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ada satu syurga. Nama dia syurga Adnan. Syurga Adnan ni syurga maksud yang perhiasan. Paling cantik. Syurga yang paling tinggi Firdaus. Syurga yang hak rekreasi, yang cantik, yang menawar ni. Tengok situ pun saja. Nama dia Adnan. Jannatu Adnan. Taman Aden. Eden. Adnan. Baik. Cuba tuan-tuan letih. Seulang balik. Cuba tuan-tuan penat sekarang. Lepas tuan-tuan penat. Hari Sabtu, Ahad, cuti. Tuan-tuan pergi mana? Pergi taman bunga. Pergi jogging. Pergi sajalah Ustaz. Healing-healing Ustaz. Duduk tepi pantai. Duduk kat Batu Word. Duduk tengok pokok, rehat. Di dunia, siapa yang penat, dia bercuti. Pergi ke mana? Tempat yang cantik, tempat yang menarik, yang menenangkan jiwa dia. Begitulah dalam syurga. Ada satu syurga, nama dia apa? Adnan. Yang penat, yang letih, yang susah, mai rehat. Tempat rehat kamu namanya ialah syurga Jannatu Adnan. Rehat di sini. Masuk pula dalam syurga ni, yadkhulunaha wa man salaha min abaim. Maka masuklah dia ke dalam syurga itu dengan siapa? Man salaha, dengan orang-orang yang soleh daripada mak bapak mereka, wa azwajihim, daripada suami isteri mereka, wa zurriyatihim, dan daripada zuriat mereka, anak cucu mereka. Maknanya kita masuk syurga Adnan dengan siapa? Mak bapak, suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Wal malaikah, dan malaikat berada pada setiap pintu. Malaikat duduk di setiap pintu menyambut kita. Malaikat panggil. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbaddar. Inilah balasan yang berpanjangan nikmatnya di atas kesabaran kamu. Fa ni'ma uqbaddar. Amat baiklah balasan amal kamu ketika kamu hidup di dunia dulu. Malaikat tadi kata, mai masuk syurga. Salamun alaikum. Inilah balasan untuk kamu. Bima sabartum. Atas kesabaran kamu. Abang-abang penat tak jaga anak? Penat. Ni ustaz nak ambil anak nu ustaz, anak nu nak pakai yuran, nu anak nu nak menikah ustaz. Nu anak saya sakit pula ustaz. Penat ustaz. Ni mak mentua pun duduk dengan saya ustaz. Isteri saya pun sakit ustaz. Dia bukan sihat tu, kanser ustaz. Tapi tak apalah, ujian Tuhan, saya sabarlah ustaz. Sabar. Jannatu Adnan. Makcik-makcik nu balik tiang nu. Dengan laki perangai lagu ni, dengan anak perangai lagu ni, mak mentua pula nama Nyonya Mansur. Mana nak masak, mana nak basuh kain, mana nak Allah letihnya ustaz. Oh tidak, tak cukup. Sabar? Ya. Bima sabartum. Masukkanlah kamu dalam syurga. Nama dia apa? Syurga Jannatu Adnan. Jadi kalau abang-abang sendiri kata, saya tak nak kahwin ustaz, menyusahkan saya, terpulang. Akak-akak kata, saya bujang lagi bagus ustaz, menyusah ya ustaz. Akak tak nak masuk syurga Adnan yang Allah sebut dalam surah tu. Dalam surah Ar-Ra'du ayat 23, ayat 24. Sebab tu kalau kita sekarang susah dalam perkahwinan kita, ingat dalam hati kita ni, Allah nak bagi syurga. Nanti kita bawa mak kita, bawa bapak kita, bawa isteri kita, bawa anak-anak kita. Satu keluarga masuk syurga. Rehat dalam syurga. Nama syurga dia apa? Aden. Jadi tolong sabar. Tak mau tak? Tak mau tu pulang. Saya nak masuk syurga kot lain pula. Saya tak mau masuk syurga itu ustaz. Tu pulang kan hang. Tapi saya nak cerita betapa senangnya masuk syurga. Depan mata
nama dia isteri, nama dia mak pak, nama dia anak-anak. Susah jaga mereka ni. Susah bela mereka ni. Syurga terbentang Tuhan. Kalau payah Ustaz, saya bujang lagi bagus. Tak apa. Syurga tu ada 8 pintu. Ulang balik. Syurga tu ada 8 pintu. Satu nama dia pintu semayang. Babus solah. Pintu semayang. Kalau nak masuk syurga, semayang. Semayang. Tak tinggal semayang sunat apa. Tak tinggal pergi buat. Semayang. Tak cukup. Kalau gitu ambil pintu nombor 2. Ar-Rayyan. Pintu puasa. Puasa pun tak nak habis. Duk raya tiap-tiap hari. Tak dapat juga masuk syurga. Kalau gitu ambil abwabul jihad. Babul jihad. Pintu syurga nama dia apa? Babul jihad. Orang yang berjihad pada jalan Allah. Jangan kata nak pergi Palestin. Jangan kata nak pergi Gaza. Nak sedekah pun tak. Tak dapat lagi. Kalau kita ambil nombor 4. Babus sadaqah. Syurga pintu nama dia apa? Pintu sedekah. Rajin sedekah. Jumaat pun RM1. Tu pun duit ikat dengan gam plastik. Nak masuk syurga apa? Kalau kita ambil nombor 6, nombor 5 ni. Syurga apa? Babul kazimin al-ghaiz. Pintu syurga yang mana yang masuk dalam pintu syurga tu, orang-orang yang menyimpan marah dalam hati. Waktu dia hidup di dunia, dia simpan marah dia dalam hati. Dia tak marah, dia tak benci, dia tak dendam. Tak ada perasaan dendam dalam diri dia. Masuk syurga. Oh, yang tu pun saya tak ada, Ustaz. Kalau gitu, ambil satu lagi pintu syurga. Nama pintu syurga tu pintu kanan. Babul yamin, orang-orang kanan. Ashabul yamin wa ashabul shimal. Kamu jadi orang kanan, masuk syurga tanpa hisap. Lagi tak ada, Ustaz. Sudah. 8 pintu ni mewakili 8 perangai kita. Sekarang kita nak masuk syurga kot mana? Semayang tak apa cantik, puasa tak apa cukup, sedekah berkira kedekut yang amat, jihad pun tak mau. Allah Ta'ala bagi pada kita ni cara untuk masuk syurga. Salah satunya apa? Melalui perkahwinan. Salah satunya apa? Melalui dapatnya anak. Melalui apa? Jaga mak, jaga bapa, jaga isteri, jaga suami. Jadi siapa yang dapat benda-benda itu, jaga elok-elok. Mudah-mudahan kita boleh masuk syurga Adnin dengan sebab kita bersusah payah dan sabar dalam menjaga mereka. Baik, faedah yang seterusnya. Dan faedah yang keempat dengan sebab berkahwin. Dengan sebab berkahwin, faedah yang keempat itu apa? Menyukakan hati. Menunjuk akan dia dengan sebab muasyarah dan mukhalazah, yakni bersama-sama bercampur dengan isteri dan sekedudukan dengan dia dan melihat akan dia, bermain-main dengan dia, maka yang demikian menyukakan hati dan menunjukkan akan dia, menolong untuk berbuat ibadat kepada Allah dan menguatkan hati atas berbuat ibadah akan dia kerana tabiat manusia itu segan daripada berbuat ibadah kerana ibadah itu menyalahi akan yang disukai oleh hawa nafsu. Yang keempat, apa tujuan kahwin? Tujuan kahwin yang nombor 4 ialah menenangkan hati. Menyukakan hati. Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Kata Nabi, dunia ni mata'. Dunia ni adalah perhiasan. Ad-dunya mata'un. Dunia adalah perhiasan. Wa khairu, dan sebaik-baik perhiasan mata'id dunya al-mar'atus salihah. Apabila kamu mendapat isteri yang salihah. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah sebut dalam Quran bintang. Bintang. Bintang itu hiasan langit. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan kami hiaskan langit-langit dunia itu dengan bintang.
Sebab tu tadi saya nak naik masjid, saya tengok cantiknya bintang. Ada yang kata satelit. Kalau malam cerah, satelit apa kita nampak bintang. Cantiknya bintang. Kita belajar tentang buruj. Ini buruj ni orang memanah. Ini buruj yang ni 3 Ini buruj ni macam-macam buruj. Daripada dulu sampai sekarang, itulah buruj. Tak berubah. Malam esok teropong lagi. Oh, bintang ni pergi situ pula. Ada bintang yang berubah, ada bintang yang tak berubah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tapi kita belajar dalam sains, kita belajar dalam geografi, bumi ni berputar. Kalau bumi berputar, pasal apa boleh duk nampak dia bintang? Ni penin ke apa? Dan kita pun duk percaya pula. Kalau kata bumi ni berputar, pasal apa bintang duk ikut sekali? Balik buka dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Nuh. Allah Ta'ala kata dijadikan bumi ni hamparan pada kamu, tetap pada kamu. Duk elok situ. Sebab tu kita boleh tengok bintang. Perhiasan. Perhiasan ni benda tak berubah. Cuba tengok lampu perhiasan. Duk situ. Duk situ. Dia tak berubah. Dia tak bergerak pergi merata-merata. Kalau bergerak merata-merata, nak hias apa? Allah kata, langit itu dijadikan bintang sebagai perhiasan. Satu. Kemudian Allah kata, bumi ini dihiaskan kepada bumi ini, nama dia firash. Hamparan yang terbentang, cantik, indah belaka. Ada nama dia pokok, ada nama dia bunga, cantik. Ataupun kamu menyelam dalam laut, lagi cantik. Saya jumpa satu ustazah dengan anak-anak dia di Sabah. Saya tengok, rasa macam kenal orang ni. Lah, ustazah ke? Ya. Ustaz buat apa? Saya ada program. Ustazah buat apa? Saya scuba. Duk diving dalam tu. Ada lesen? Ada. Ni anak saya. Ni anak saya. Lah. Hebat ustazah. Boleh menyelam dalam tu. Tuan-tuan, saya tanya kenapa ustazah suka menyelam? Dia kata, ustaz, cantik di bawah sana ustaz. Kalau ustaz kata pemandangan di atas ni cantik, di bawah laut lagi cantik. Oh, tu nama dia perhiasan. Yang di atas tadi bunga lah, apa perhiasan cantik. Tuan-tuan duk heran orang panjat gunung kemudian hilang. Agak-agak tuan-tuan, hak hilang tadi tu, lepas sihat ni dia panjat balik. Agak-agak tuan-tuan lah, dia panjat balik. Dia panjat balik tuan. Syukur pada Allah. Allah jaga dia. Orang duk kata macam-macam. Duk kata pasal apa benda nak jadi. Dengan sebab jadi pada dia, pelajaran pada orang lain. Sebab tu Allah jadikan. Dulu saya jumpa, ada satu orang yang hilang. Sesat dalam lautan. Kita ni asyik sesat je hantu, siap kat hantu. Asyik sesat je bunian sorok. Sabar sat dulu. Kok dia sesat sungguh, doa lah kat dia, bukan kata kat dia. Dia pun tak mau sesat. Tetapi di sebalik sesuatu ada benda lain yang Allah nak bagi. Saya tanya, tak takut ke? Hilangnya lama dalam hutan. Buat macam mana ustaz? Kena survive ustaz. Apa mula-mula jadi? Mula-mula jadi hari kedua, spek mata saya pecah. Ni cerita lama dulu ni. Spek mata pecah. Dah lah hilang, sesat pula, spek mata pula pecah. Jadi nak berjalan tu susah. Allah bagi kat dia. Badan dia sihat. Lepas orang jumpa, badan kurus.
Nombor satu, saya kata kat mak dia. Anak makcik tak payah diet, tak payah buat potongan usus, semula jadi kurus. Alhamdulillah. Jadi akak-akak yang mana badan sedap tu, bagi hilang dalam sebulan, insya-Allah. Selesai masalah. Nombor dua, dia tak takut. Pak siapa dia tak takut? Perempuan. Dia tak takut. Pak siapa dia tak takut? Saya kata dia tak takut sebab spek mata dia pecah. Bila spek mata dia pecah, dia nampak. Dia tak nampak. Bila tak nampak, takut tak? Yang hak kita takut sekarang pasal apa? Pasal nampak. Ular kat situ. Lari tak? Lari. Takut nampak. Cuba tuan-tuan Rabun. Tak nampak ular. Duk lama. Tidur pun dengan dia. Sebab tu Allah bagi pecah spek. Takdir tu. Untuk apa? Menjadikan hang kuat. Hebat tuan-tuan. Ilmu Tuhan kita tak jangka. Serupa dengan akak kita yang hilang. Semangat dia kuat. Dia belajar tentang survival hidup dia. Nak minum apa, nak makan apa. Lala petai dia makan tak. Kita boleh tentu lagi boleh macam tu. Apa yang saya nak cakap? Saya kenal satu pendaki. Jari ni kudung. Ni jari ni. Dia tunjuk kat saya. Kenapa bang? Saya panjat gunung, sejuk. Luka dia punya, terkoyak dia punya sarung tangan tu. Kena sejuk tu. Lepas dia mati, jari dia mati, potong. Loh. Lepas tu abang tak mendaki lah. Dah ni nak pergi Afrika, nak pergi Amerika pula. Nak pergi panjat gunung Amerika. Jari tak ada. Kalau kita ni tuan-tuan kena potong jari pasal sejuk naik panjat gunung Everest tu. Potong jari pula. Tak payahlah kot. Dia ada panjat ke? Dia kata ni nak pergi Amerika Selatan, nak pergi Argentina pula. Panjat di Argentina. Abang, pengalaman abang paling hebat sekali. Bila panjat gunung ni, apa pengalaman abang? Kawan saya mati, Ustaz. Saya tidur dengan mayat, duk tunggu bantuan penyelamat sampai. Helikopter tak boleh landing pasal ribut salji. Saya teman mayat. Allah. Dak yang susah-susah sangat abang pasal apa yang panjat ni? Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak tahu Ustaz panjat. Oh, hilang jari saya, tak pasal ni. Dia kata bila sampai di atas, suatu kenikmatan melihat ciptaan Allah yang sangat cantik. Ustaz kalau naik Everest, Ustaz akan nampak sebelah sana malam, sebelah sini siang, pemandangan yang sangat cantik Ustaz. Bertambah kita ni rasa keagungan Tuhan Ustaz. Sebab tu orang yang rajin hiking ni tuan-tuan dia naik. Bila naik di atas tu Allah, dia rasa dia kerdil. Di bawah ni perhiasan macam-macam. Dalam banyak-banyak perhiasan yang cantik-cantik tadi, baik di langit, baik di laut, baik di bukit, baik di gunung, baik di bumi, kata Nabi sebaik-baik perhiasan ialah yang dalam rumah kita. Siapa? Isteri kita. Sayang, orang tak nampak isteri. Al-mar'atus salihah adalah sebaik-baik perhiasan yang Allah Ta'ala beri pada kita. Baik. Kemudian, kenapa bila kita ni kahwin, menguatkan hati kita, menyukakan hati kita, khususnya di dalam berbuat ibadat? Sebab Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ni dua benda. Dah azan lah. Masuk waktu belum? Ha? Sekarang telah masuk waktu solat Isyak. Masuk ah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, Allah Ta'ala jadikan pada kita ni pasang-pasangan. Sehat, sakit, suka, benci, maksiat, ibadat. Bila ibadat, lawannya maksiat. Ibadat ini siapa yang suka? Orang beriman. Nafsu? Nafsu tak suka. Nafsu cari jalan macam mana nak mengalahkan ibadat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah An-Nas. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang pertama, birabbin nas. Dua, malikin nas, ilahin nas. Kata Allah pada Nabi Muhammad, hai Rasulku, cakaplah, aku berlindung dengan Allah, Rabb, Tuhan yang menterbiah, yang menjadi, yang mencipta, yang mengatur manusia. Aku berlindung dengan Allah, Malik, Malikin Nas, yang menguasai manusia. Aku berlindung dengan Allah daripada apa? Aku berlindung dengan Allah, Ilahin Nas, Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang sepatutnya, yang sewajibnya disembah oleh manusia. Daripada apa? Min syarril waswasil khannas. Daripada bisikan was-was. Daripada syaitan yang bernama Al-Khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan dalam hati-hati manusia. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan kalangan manusia. Selalu kita nampak benda jahat, merompak jahat, membunuh jahat, merogol jahat, mencuri jahat, rasuah jahat. Tapi kita jarang nampak ada satu lagi yang sangat jahat. Tapi kita tak perasan dia jahat. Apa dia? Was-was. Apa dia was-was?
Orang Melayu was-was faham? Allah, Allah, Allah. Hei, was-was bukan yang tu saja. Was-was ialah perasaan bolak-balik, perasaan tak yakin, perasaan ragu. Ni kalau aku sedekah ni, aku nak makan apa? Sat lagi kalau aku buat korban, terlepas dah buat dah, tak payah dah kot. Ni aku main masjid ni sat lagi, ni aku duduk lama-lama ni sat lagi, tu nama dia apa? Was-was. Ni aku pergi haji muda-muda ni, sat lagi dia panggil aku tuan haji muda sangat tak kena. Yang ni jahat ni. Sebab tu Allah pesan pada Nabi, berlindunglah kamu dengan Allah daripada bisikan itu. Bisikan ni yang duk bisik ni, yang duk bercakap dalam hati kita ni. Tosah semayang lagi awal, pergilah makan tu. Tosah semayang lah, bukannya orang tahu hang tak semayang. Siapa yang bisik ni Ustaz? Satu, nama dia syaitan, jin. Ustaz, jin ni ada dalam hutan Ustaz. Jin di mana pun ada. Tak kalau kita masuk lautan kok dengar bisikan macam-macam ada. Sebab tu Allah kata bila masuk ke tempat yang tak biasa kita masuk baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Baca doa. Adanya bisikan macam itu. Bisikan jin yang tak nampak ni, dia halus. Tak nampak. Dia duduk bisik sana, bisik sini. Awal lagi baru 6.10 tidur lah. Sagi 6.30 lah sembahyang subuh. Jaga-jaga pukul 8. Jahat loh. Meninggalkan sembahyang jahat loh. Kadang-kadang bisikan tu datang daripada manusia. Hanya jangan duduk pergi sembahyang masjid tu. Awak? Tu imam dia tu. Dia ni sudah. Tu anak mayang di mana? Mayang di rumah ha. Amal pahala. Ni pun setan ke tak? Sebab tu kita kena ada penguat. Penguat supaya dapat mengalahkan bisikan tu. Siapa dia Ustaz? Penguat itu ialah pasangan hidup awak. Namanya isteri awak. Namanya suami awak. Bang, bangun bang. 5.40 bang. Dah dekat subuh bang, bangun. Awal lagi, awal apa bang? Subuh je lah kata nak pergi masjid. Tuh. Bang, besok hari Senin kita puasa bang. Bang, ni kita dah masuk Muharram bang. Jom kita ambil keberkatan awal Muharram bang. Hari Ashura bang. Ni. Kita dapat isteri yang solehah. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Mastafada al-mu'min ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin solehah. Tidak ada satu-satu pun orang yang beriman yang mendapat manfaat dan faedah selepas bertakwa kepada Allah. Apakah benda yang paling besar pahala, benda yang paling hebat sekali? Nombor satu, sesiapa yang bertakwa kepada Allah. Paling hebat. Selepas takwa tu apa? Nabi sebut dalam hadis. Nikmat nombor satu yang kita dapat ialah nikmat menjadi orang bertakwa. Nombor satu. Nombor dua Ustaz? Nombor dua ialah bila awak dikurniakan isteri yang soleh. Subhanallah. Dikurniakan isteri yang solehah merupakan nikmat yang kedua tertinggi. Selepas daripada dikurniakan kebolehan untuk bertakwa kepada Allah. Jadi tuan-tuan jangan buat bodoh dengan isteri. Isteri duduk semayang, tuan-tuan sepak dah. Oi. Kan aku suruh semayang, aku suruh masak. Sepak isteri. Isteri puasa, kita tak puasa. Hang puasa lah. Ni aku nak makan apa? Masak. Masak pula. Pukul 12. Duk tontang. Malu isteri duk masak kat lelaki.
Allah dah bagi dah satu nikmat isteri yang solehah, hang sia-siakan dia. Sedangkan Nabi sebut mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairal lahu min zaujatin solehah. Tidak ada satu nikmat yang lebih besar daripada takwa selepas bertakwa ialah dapat isteri yang solehah. Nombor 2, tuan-tuan. Nombor 2. Takwa, isteri solehah. Serupalah akak, akak dapat suami soleh. Nak apa? Duk pelekoh dia apa? Selepas akak tu jadi orang baik takwa. Nikmat nombor 2 apa? Allah kurniakan suami soleh. Memang Ustaz, laki saya nama soleh. Elok tu laki tu nama dia. Bukan perangai dia. Nama dia. Zat dia tu, nama soleh. Sifat dia. Kita nak bukan setakat nama tu, nama dia soleh. Sifat dia tu. Banyak orang sekarang ni nama je, sifat dia. Zat dia apa? Zat ni, zat ni tubuh saya ni. Nama apa? Kazim. Sifat. Apa makna kazim? Menahan marah. Saya ni panas baran. Hang tak ada sifat. Hang cuma zat. Tapi nama tak kazim. Tapi memaafkan orang. Tak marah. Yang tu yang kita nak. Walaupun nama tak soleh. Tapi perangai bagus. Apatah lagi namanya bagus, soleh. Perangai sifatnya pun soleh. Nah. Nombor 2 selepas bertakwa. Balik rumah kalau tuan-tuan rajin lah. Kalau malas tak payah. Kalau malas saya cerita siap-siap. Kalau rajin, kita buka kitab. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Sampai wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nabi-nabi ni ada nama Adam, ada nama Nuh, ada nama sekian-sekian sampai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu apa istimewanya nama Muhammad? Nabi lain, kebanyakan nabi lain, nama batang tubuh dia saja. Musa. Abdullah bin Abbas kata, kotak. Sa, kayu. Kotak kayu. Dia ambil sempena nama dia, diletakkan dalam kotak kayu, dihanyutkan dalam sungai Nil. Ada. Ada yang nama Idris. Orang yang memulakan penulisan. Nabi Idris. Ada yang nama Nuh. Sifat dia, nama dia, Nuh. Nabi Muhammad tak. Nama dia apa? Muhammad. Orang yang terpuji. Sifat dia tu, orang yang terpuji. Dan terpujinya Nabi Muhammad ni, sampai boleh jadi contoh. Ada satu nama Nabi dalam Quran, nama dia Ahmad. Satu ya Allah sebut. Ahmad. Nama Nabi apa? Mahyi. Nama Nabi apa? Muqaffi. Semua nama Nabi ni adalah nama yang berbentuk sifat, perangai, akhlak, kebaikan. Dan perangai, sifat, akhlak, kebaikan Nabi tu, kita boleh ambil jadi contoh. Maka mengambil jadi contoh itu dipanggil apa? Uswatun. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu ada contoh yang terbaik. Maka contoh tadi dipanggil apa? Sifat Nabi Muhammad. Boleh diambil sampai kiamat. Itu istimewanya. Kita ni bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat dia itu. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Bila kita ada suami yang bagus, bila kita ada isteri yang bagus, apa dia buat? Dia melawan
benda-benda jahat. Bisikan-bisikan jahat daripada manusia, daripada jin. Gunanya isteri memberikan semangat pada kita untuk beribadah. Gunanya suami untuk bagi semangat pada kita berbuat ibadah. Kenapa Ustaz? Kerana ibadah ada satu benda yang dia tak suka. Benda apa Ustaz? Yang tak suka kepada ibadah tadi ialah nafsu. Nafsu akan mencari jalan macam mana nak mengalahkan ibadah. Maka tuan-tuan, carilah pasangan hidup yang boleh menguatkan ibadah dan mengalahkan nafsu. Maka yang boleh mengalahkan nafsu tadi apa dia? Soleh. Yang boleh mengalahkan nafsu tadi apa? Sabar. Maka kalau kita sabar, balik buka dalam surah Ar-Ra'du, ayat 23, ayat 24 tadi. Kamu sabar, aku balas kamu dengan syurga. Jannatu adnin. Tadi saya sebut, nombor 1 takwa. Bawah, bila dapat isteri yang solehah, suami soleh. Nombor 1, nikmat besar, takwa. Nikmat nombor 2, pasangan hidup yang soleh. Kita selalu sebut benda nombor 1. Yang melengkapkan ialah nombor 2. Al-Quran nombor 1. Kitab paling sahih sekali. Kitab paling sahih sekali. Al-Quran. Nombor 2. Kitab hadis. Bukhari dan Muslim. Melengkapkan dia. Nombor 2. Kitab yang paling sahih nombor 2 selepas Quran. Hadis Bukhari dan Muslim. Saya rasa seronok tuan-tuan, betul. Bila datang duta Uzbekistan main melawat saya baru ni. Saya tanya tentang makam Imam Bukhari. Di Samarkand, di Uzbekistan. Dan kebetulan duta ni, dia dilahirkan di Bukhara. Tempat Imam Bukhari dilahirkan. Saya tanya, cerita tentang akhir hidup Imam Bukhari yang sangat menyedihkan. Di pulau. Di fitnah. Sampai hamba Allah tu keluar daripada Bukhara, pindah duduk di Samarkand sampai berdoa. Ya Allah, hidup aku ni dah sempit dengan fitnah. Kalau kau nak cabut nyawa aku pun aku redha ya Allah. Padahal imam besar, ulama besar, jasanya besar. Tetapi kesan daripada fitnah. Dan dia cerita dekat saya macam mana boleh timbulnya makam Imam Bukhari. Saya dengar dia cerita. Dia sebut tentang Presiden Indonesia. Presiden Soekarno. Apa Presiden Soekarno buat Ustaz? Sampai boleh timbulnya makam Imam Bukhari. Masa dah tamat. Bulan depan kita cerita yang ni pula tuan. Nah, sejarah besar ni tuan-tuan. Peranan Imam ni Presiden Soekarno tu. Dengan sebab dia cakap dekat orang kuat Rusia tu. Aku tak nak tengok tempat lain. Aku hanya nak tengok makam Imam Bukhari. Menung pokok Rusia ni. Di mana pula makam ni. InsyaAllah kita sambung bab ni pada kuliah akan datang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.